له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuk Pengerusi Timbalan Sayyidul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bila, seluruh ahli-jawatan kuasa surau kita yang saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kesihatan yang baik untuk meneruskan perbincangan berkaitan dengan modul tasawuf, kitab penawar bagi hati. Kita akan sambung muka surat 11, dalil daripada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi berkaitan dengan dosa mengumpat. Yang pertama, kita dah bincang sebelum daripada ni makna mengumpat. Yang kedua, hukum mengumpat. Dan yang ketiga, kita bincang sebelum daripada ni perkara-perkara yang diharuskan mengumpat. Ada 6 perkara yang dibenarkan mengumpat. Kita sedang bincang modul yang kedua, topik yang ketiga. Modul yang kedua, topik yang ketiga. Dalam modul yang kedua ni dia ada 10 topik kesemuanya. Modul yang ketiga ada 10 topik. Modul yang pertama ada 7 topik. Jadi kesemuanya kita ni ada 27 topik. Baru capai target. Target dia, target akhir pengajian ilmu tasawuf ni untuk memastikan hati kita ini ingat kepada Allah. Itu target akhir kita. Setiap masa kita nak ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ini dia ikut tahap. Bukan tahap orang lain. Tahap orang lain, tahap arif billah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kita pun tak faham macam mana ingat pun. Sebab bukan tahap kita. Tahap kita, ingat kepada hukum, perintah dan larangan. Setiap masa tu, kita sentiasa ingat kepada larangan dan perintah Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Macam anak kita diingat kepada bapak dia. Tak sama. Ada yang kasih pada bapak tu, ingat selalu. Bapak tak ada pun ingat. Tak ada depan mata pun ingat, duduk depan mata pun ingat. Mati 10 tahun, ingat lagi. Ingat macam mana? Sentiasa duk ingat. Tak boleh gambarkan. Tak perlu tengok pun kesan-kesan bapak dia. Tak perlu tengok bilik bapak dia. Tak perlu tengok kesan bapak dia. Tak perlu tengok. Ingat. Ada anak tu, dia ingat bapak dia hidup je, dia ingat. Dia ingat macam mana? Dia ingat pesan bapak. Bukan ingat pada bapak macam anak lain tu. Kasih betul tu. Dia ingat tak pesan bapak dia ingat. Ni larangan bapak jangan buat ni. Bapak tak suka. Dia ingat perintah larangan bapak dia, perintah suruhan bapak. Dulu belum bapak aku meninggal ni, bapak aku pesan suruh pergi ziarah mak saudara aku. Sampai hari ni dia buat. Dia ingat pada apa? Dia ingat pesanan bapak dia. Dia tak ingat dah pada jasad bapak dia, tak ingat dah. Ingat jasa. Ingat jasa bapak dia, ingat pesanan bapak. Hormat pada bapak, ingat pesanan. Sampai sekarang dia pergi ziarah lagi adik-adik bapak dia. Adik bapak dia meninggal, dia sambung ziarah anak saudara bapak dia yang panggil sepupu. Itu tanda orang ingat kepada bapak tahap yang kedua. Tak ingat? Tak payah sembang tu. Jangan kata ingat bapak, tak ingat langsung. Jasa tak ingat, pesan apa pun tak ingat dah. Kubur pun lupa. Tak kubur mana entah. Bapak saya dah mati dah, kubur saya pun tak tahu kat mana. Itu memang betul-betul tak ingat langsung. Saya pun lupa sat kubur kat mana. Tak ingat. Kubur pok tak ada dah, dia kata.
Tak tahulah, tak ada dah. Tapi mana tanam bapak kita? Saya pun tak ingat. Oh. Mati dulu. Di mana mati? Saya pun lupa bapak saya mati kat mana. Tanah ingat tanah. Tanah ingat. Ni tanah bapak saya bagi kat saya ni, pusaka ni. Oh ingat itu. Ingat. Tapi bapak saya mati kat mana? Kubur dia kat mana? Berapa lama mati saya pun tak kira, Ustaz. 10 tahun ke 20 tahun, tak ingat dah. Saya buang daripada minda saja. Itu teruk sangat. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Tak ambil kisah langsung pasal maklumat Allah. Tak rasa pun hati ni, tak terfikir ke hati ni satu hari, aku ni, jasa Allah Ta'ala buat banyak daripada pagi sampai tidur balik, nikmat tak boleh terbalah. Tak terfikir ke nak cari maklumat tentang Allah. Nak cuba kenal lah yang nama duk panggil Tuhan ni. Macam mana ciri dia, macam mana sifat dia. Apa nama-nama dia. Tak terfikir. Terfikir dulu. Barulah kita cari. Baik, untuk mencapai target mengenal Allah Ta'ala mengikut tahap. Jangan ikut tahap orang. Tahap orang pejam mata, tak ingat pada Allah. Tu orang tak faham tu. Duduk dalam solat dia pejam mata. Nak suruh khusyuk. Pejam mata khusyuk tahap orang lain. Kalau kita pejam mata memang tak khusyuk. Dia lagi ingat kat benda lain ada lah. Tak perlu pejam mata pun. Tu. Tahap kita berada di tahap masing-masing. Tak perlu berada pada tahap orang lain. Maka untuk mendapat target supaya ingat kepada Allah Ta'ala walaupun ingat hukum, maka kita nak kena lalui 3 proses. Kita sedang berada pada proses yang kedua, iaitu modul yang kedua, mengenal pasti penyakit. Belum lagi, baru modul pertama. Sorry, silap. Modul pertama baru kita. Modul pertama, mengenal mengetahui cara-cara membersihkan anggota zahir. Nak bersih hati, kena bersih az-zahir dulu. Jangan terus skip terus bersih hati. Tak boleh dia nak bersih hati. Maksudnya tak boleh nak lawan. Perasaan yang timbul nak lawan tak boleh. Sebab dia tak bersih luaran. Maksud apa bersih luaran? Jaga anggota 7 daripada melakukan perkara haram. Itu makna bersih. Jangan kita kata bersih-bersih dengan mana clean. Suci, murni. Mana ada. Maksud dianya kita nak lawan perasaan yang timbul. Perasaan rasa hebat, tolak, lawan. Perasaan rasa hebat berbanding orang, tolak, lawan. Perasaan rasa suka kalau orang tengok ibadat kita, tolak, lawan. Itu dipanggil perasaan yang dianggap sebagai penyakit hati yang diharamkan oleh Allah. Nak lawan itu kekuatan, perlu kepada kekuatan ilmu dan kekuatan. Nak ilmu dulu, nak kena tahu dulu baru boleh lawan. Hak mana nak kena layan, hak mana nak kena lawan. Yang ni lawan, yang ni layan. Mana kena tahu dulu, ini penyakit yang mesti dilawan. Cara nak lawan akan diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab kita. Baik. Modul pertama dulu kita nak cara nak jaga lidah supaya tidak melakukan perkara haram. Setiap percakapan yang haram direkodkan dosa dan dihitamkan hati kita. Tu. Anggota zahir buat salah, hati makin kelam. Makin kelan. Maksud apa kelan? Sukar untuk menerima kebaikan. Sukar. Beritahu pun dia buat degil dia je. Dia rasa payah untuk berubah. Sebab apa? Hati makin kelan. Disebabkan dosa zahir. Itu baru dosa zahir. Belum dosa batin lagi. Zahir dicampur dengan batin, lagi kelam. Cara dia yang pertama, tidak dibenarkan menggunakan lidah untuk berdusta. Yang kedua pula, tidak dibenarkan menggunakan lidah untuk mengumpat. Baik, kita dah bincang satu topik mengumpat, makna mengumpat, hukum mengumpat. Ijma' ulama haram, yang menjadi khilafnya lah dosa besar. Jumhur ulama kata mengumpat itu dosa besar. Qaul dhaif yang kedua mengatakan dosa kecil. Itu minoriti, qaul dhaif sahaja. Tapi muktamad dosa besar. Dan yang ketiganya kita dah bincang ada 6 perkara yang dibenarkan mengumpat. Ada yang wajib mengumpat, ada yang harus yang dibenarkan ini boleh mengumpat, ada yang sunat mengumpat. Kita dah bincang. Baik, yang seterusnya dalil. Ini yang terakhir. Mana dalil yang mengatakan bahawa dosa besar ataupun kesalahan besar mengumpat ini? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.
Kerana barang. Kerana tu dipanggil illah. Sebab mana yang dikatakan dalil mengumpat itu dosa besar. Kerana barang yang datang, ini hadis, dalil yang datang padanya pada mengumpat itu daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Dalil dia Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran dan Nabi dah sebut berkaitan dengan kesan orang yang mengumpat ini. Mana contoh dia? Seperti firmanullah Ta'ala. Satu dalil daripada Quran, satu dalil daripada Nabi, dua dalil. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ada 3 larangan dan ayat ni. Larangan pertama, kedua dan ketiga kita akan bincang satu persatu. Tapi poin dia, larangan ketiga itu iaitu mengumpat. Tetapi Allah gabungkan ketiga-tiga larangan ini. Kenapa? Kerana akhirnya membawa kepada mengumpat. Larangan pertama tak dibenarkan, larangan kedua tak dibenarkan. Kenapa? Kalau lakukan larangan pertama membawa kepada larangan kedua, lakukan larangan kedua membawa kepada akhirnya larangan ketiga mengumpat. Itu Nabi Allah Ta'ala dah susun cantik. Artinya, arti ayat Quran tadi, wahai sekalian mereka yang beriman. Apa maksud beriman? Mereka yang percaya kepada janji-janji pahala dan janji-janji seksa, janji-janji dosa. Mereka yang percaya adanya Allah Ta'ala dan adanya hari kebangkitan. Maksudnya hari hisab. Di padang mahsyar itu Allah dah sebut adanya adanya mahsyar dan adanya perkiraan ataupun perhitungan amalan kita. Atau orang beriman. Orang percaya adanya hari mahsyar dan bukan saja semata-mata ada mahsyar ini, tetapi adanya hari perhitungan setiap amalan ataupun prestasi manusia di dunia. Itu dipanggil hitum. Dia panggil hitum ataupun dalam bahasa Quran dia panggil hisab. Yaumul hisab. Hari dikira, dihitung, dinilai setiap amalan. Yang itu panjang. Allah Ta'ala hitung, kira, nilai, cek satu persatu. Ni ambil masa yang panjang. Barulah fasal yang kedua, ada habis fasal hitungan, fasal kira, fasal nilai setiap amal kita, barulah dia panggil yaumul mizan. Baru timbang. Setelah mana lebih tak lebih pahala dengan dosa kita. Mula-mula tu boleh jadi banyak pahala. Tapi setelah mana dibicarakan di mahkamah, ada kesalahan yang mesti dibayar dalam bentuk pahala. Tak ada dah wang ringgit, tak ada duit dah. Tak ada harta dah, harta kita ada pahala. Mengumpat, tak minta maaf di dunia, maka akan dibicara di akhirat, kesalahan, sabit kesalahan, denda, bayaran pahala. Mengumpat. Bican pula zalim, buat nanya pada orang, rapah harta orang, ambil harta orang tak pulang. Pinjam tanggung orang lesap. Pinjam tanggung surau lesap. Pinjam periuk surau lesap. Legelah surau, buat tahlil di rumah, lesap. Dituntut di akhirat kelak. Tu baru hak surau, hak kawan. Tak kira lagi. Pinjam selipar kawan, hilang. Pinjam selipar, barang-barang kawan, lesap. Masa kecil, lagi, kira lagi. Masa belum balik, bapak tak tahu, ambil duit kawan, pau duit kawan 20 sen. Pau air sirak kawan, air sirak dulu mahal. 5 sen. Air sirak tahun 80-an 5 sen. Tanya-tanya 70-an, 60-an 1 sen je. Kawan beli. Kita baru umur 10 tahun, tak balik. Ayah tak tahu. Kalau ayah tahu, ayah wajib domam tu. Ayah kita wajib, tapi ayah kita tak tahu. Kita takut nak balik beritahu. Tak beritahu, kesalahan buat.
Makan rotan kita. Baik kita minum air sirap je. Ni minum air sirap kawan, balik beritahu ayah bidah dengan rotan. Kalau tak pakai rotan, pakai tali pinggan. Tak takut kita. Tak beritahu, maka besar kita kena bayar. Dia tak jadi tanggungjawab ayah dah. Apabila besar, balik ayah lepas. Hak mana yang ayah kita tak tahu masa kita belum balik, kita tak beritahu kepada ayah. Kalau beritahu, ayah kena buat lah. Ayah kena domam lah. Kita ambil duit kawan-kawan, tak beritahu, balik kita kena cari. Tak buat, di akhirat selesai dengan pahala. Cari orang tu masalah yang jadi jarak panjang. Kenapa? Kata ulama. Jadi ribuan tahun. Kerana nak selesai satu orang nak hitung. Satu orang, satu kesalahan. Ada yang cari tak jumpa. Panjang jarak masa. Dihimpun dalam lautan manusia nak cari tak jumpa. Yang tu jadi lama. Selesai je hitung, yaumul hisab, yaumul mizan. Baru mula timbang. Timbang apa? Timbang pahala yang telah ditolak bayar kesalahan kita, tinggallah pahala. Kalau banyak pahala, lebih daripada dosa, maka kita beruntung. Dipanggil orang yang cemerlang, orang yang beruntung, kerana destinasi dia syurga. Tu dipanggil yaumul hisab. Tu orang beriman, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada ada yaumul hisab, percaya ada yaumul mizan. Kalau betul percaya, Allah larang. Dah percaya dah ada yaumul hisab, nak kena bayar dengan pahala ni. Mengumpat bayar dengan pahala. Tipu orang tak minta maaf, bayar dengan pahala. Buat zalim harta orang, kena bayar dengan pahala. Percaya tak? Percaya. Apa larangan bagi orang percaya? Allah sebut, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Tu. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Minadh-dhanni itu sangka buruk, sangka jahat kepada orang. Kita akan detailkan apa makna sangka jahat. Haram, larangan sangka jahat pada orang. Sangka baik tak apa, sangka jahat. Yang pertama, jauhkan kata Allah Ta'ala daripada banyak sangkaan jahat kepada orang. Banyak sangka. Apa banyak sangka tu? Iaitu sangka yang jahat. Kenapa? Kerana bahawasanya setengah, yang sebahagian, bukan semua, ada yang kita boleh sangka jahat. Itu kita kena detailkan makna dia tu. Kerana bahawasanya setengah, yang sebahagian daripada sangka jahat itu adalah dosa. Satu larangan. Nanti kita akan detailkan satu persatu. Dan larangan yang kedua, dan jangan kamu mencari dan memeriksa, yakni menyelidik aib manusia. Wala tajassasu. Larangan yang kedua, pertama, jangan kamu sangka jahat pada orang. Tapi kena tahulah makna sangka jahat. Lepas kamu sangka jahat, sangka buruk pada orang, yang kedua, larangan kedua apa? Kamu cuba nak selidik, nak korek berkaitan dengan sangkaan kamu tadi. Kita cuba nak cari, nak selidik, nak korek cerita. Kenapa? Kita sangka jahat je, lalu kita pun seterusnya, langkah seterusnya, cuba nak cari kenapa. Tu larangan. Sangka jahat pun larang. Kalau sangka jahat dia tak kontrol, dia tak boleh nak lawan, akan timbul satu lagi, iaitu cuba nak cari rahsia ataupun aib orang, kelemahan orang pada seseorang itu, yang kita timbul sangka buruk pada dia itu. Tu wala tajassasu. Dua haram. Dan yang ketiganya, apabila korek rahsia, korek keaiban orang tu, maka bertemulah keaiban orang. Jumpalah. Apabila berjumpa, dia buat apa? Mengumpat. Tu akhirnya membawa kepada mengumpat, menyebut perkara aib pada orang. Yang orang itu tak suka menyebut keburukan ataupun apa perkara yang ada pada dia. Tu asal daripada sangka tak baik, tak elok, membawa kepada cari korek rahsia dia, cari aib dia, apa kelemahan dia, jumpa kelemahan dia, bongkar. Menyebut kelemahan orang, menyebut keburukan orang, ataupun menyebut perkara yang orang tak suka. Dalam satu perbuatan mengumpat, bermula dengan perkara haram yang pertamanya ialah sangka jahat,
Yang keduanya ialah kita cari selidik rahsia, selidik keaiban dia. Bertemu keaiban dia, kita pun sebut satu masa tiga perkara haram. Ketiga itu adalah haram, dosa besar. Tu. Dan dia kata apa? Allah Ta'ala sebut, dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu ini sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Akan sebahagian yang lain. Itu larangan yang ketiga. Kemudian penutup ayat ini Allah sebut apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhih. Allah tanya, adakah suka seseorang kamu? Adakah suka ni mana? Adakah kamu sanggup? Itu pertanyaan Allah, bukan tak tahu. Nak suruh kita tinggal mengumpat. Ayat ni tutup dengan gertakan daripada Allah Ta'ala supaya tinggal mengumpat. Adakah kamu sanggup bahawa makan ia kamu itu, ia seorang itu daging saudaranya, saudara seseorang itu pada ketika mati? Ni. Orang yang mengumpat itu, kata Nabi, seolah-olah dia makan bangkai saudara sendiri. Sudah tentu kita tak sanggup makan bangkai saudara kita. Maka kalau tak sanggup, tak perlu mengumpat. Itu poin dia. Stop mengumpat. Maka benci kamu akan dia. Maka sudah tentu kamu tak suka akan dia akan makan daging saudara sendiri. Maksudnya makan bangkai ini maksud daging saudara sendiri. Dan takut oleh kamu. Wattaqullah ni bertakwa dengan maksud apa? Takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, akan larangan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Kalau orang bertaubat, ni panggil apa? Tarikan motivasi untuk bertaubat bagi orang yang terlanjur mengumpat. Allah Ta'ala kata, ayat penutup ini nak tak bagi kita setiap orang yang kaki mengumpat tu supaya boleh tinggal mengumpat. Kesan mengumpat ni larangan dosa besar dan kesan dia besar. Nanti akan disebut di bawah. Nabi sebut kesan besar mengumpat. Kesan dari sudut apa? Dari sudut sukar untuk bertaubat. Sukar untuk bertaubat. Bukan saja kesan dosa besar. Itu kita maklumlah, dosa itu besar. Tapi kesan apa? Kesan dia ialah proses taubat yang sukar. Sehingga ditambah satu lagi syarat taubat jadi 4 rukun. Kena berjumpa, minta maaf. Kalau dia maaf, alhamdulillah. Kalau dia tak maaf, maka sambung perbicaraan di pada mahsyar. Dia tak akan lepas. Itu dia jadi Nabi sebut sukar. Nanti ayat dalil yang kedua. Jadi Allah Ta'ala sebut dulu ni, atas ayat atas ni Allah Ta'ala sebut dulu penutup dia dalam bentuk motivasi supaya kita boleh tinggalkan mengumpat. Kamu sanggup tak makan bangkai saudara sendiri? Sudah tentu kata Allah kamu tak sanggup. Kalau tak sanggup, maknanya janganlah kita mengumpat. Sanggup makan bangkai, baru kita sanggup mengumpat. Kalau tak sanggup mengumpat, kalau tak sanggup makan bangkai, maknanya tinggalkan mengumpat. Bagi orang yang boleh tinggal mengumpat, Allah Ta'ala kata ditutup dengan apa? Allah tu maha penerima taubat. Galakan untuk taubat. Taubat ni bukan sunat. Taubat ni wajib. Bertaubat, kemudian kalaulah saudara kita maaf, makalah Allah Ta'ala akan padankan kesalahan. Kalau saudara kita tak maaf, maka kita akan sambung perbicaraan di yaumul hisab, di padan mahsyar. Baik, kita tengok satu persatu. Itu secara ringkas terjemahan dia. Kita nak tengok 3 larangan. Larangan pertama dulu. Sebab kita nak kena tahu apa makna sangka jahat yang haram ini. Barulah yang keduanya selidik. Selidik itu dia mudah sikit. Memeriksa, mencari aib orang. Tapi yang kita nak tahunya, yang agak perlu pendetailannya ialah makna su'uzon. Makna sangka buruk kepada orang. Su'uzon. Sangka jahat kepada orang yang haram. Haram sangka jahat kita tahu. Tapi apa makna sangka jahat itu? Ada yang boleh sangka jahat. Sebab tu dalam ayat ini dia kata sebahagian sangkaan jahat itu haram. Tapi sebahagian lagi tak haram. Boleh sangka jahat. Walaupun sangka jahat itu tak tepat, tak haram.
Tu kita kena tengok makna sangka jahat. Baik, makna sangka jahat di sini. Yang kita panggil su'uzon terhadap seseorang tu. Apa makna sangka jahat terhadap seseorang? Iaitu sangka timbul perasaan. Sangka jahat ni perasaan lah. Timbul perasaan jahat ataupun sangkaan jahat terhadap seseorang tanpa ada tanda-tanda. Tanpa ada tanda-tanda baik ataupun tanda-tanda buruk terhadap seseorang itu. Kita tengok seseorang tu tak ada pun tanda-tanda kebaikan pada dia dan tak ada pun tanda-tanda kejahatan pada dia. Tak ada tanda baik, tak ada tanda jahat. Tak boleh kita sangka jahat. Tak ada tanda jahat, tak ada tanda baik. Ni pertama dulu. Kita tengok dia ni tak boleh teris. Orang ni nampak kebaikan pun tak ada nampak pada dia. Bukanlah pakai lebay, pakai sorban, tu kita panggil tanda baik. Keluar masjid, tanda baik. Baru solat, lepas solat, tanda baik. Ni tak boleh tengok tanda-tanda kebaikan pada dia dan tidak ada tanda-tanda kejahatan pada dia. Tiba-tiba kita sangka jahat pada dia. Itu hukum dia adalah haram, sangkaan jahat terhadap seseorang yang tidak ada tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda kejahatan pada dirinya. Tak boleh sangka jahat. Tak ada tanda-tanda apa. Tiba-tiba terus kita mudah-mudah sangkaan jahat pada orang. Lebih-lebih lagi yang kedua. Ni yang kedua. Lebih-lebih lagi kalaulah ada tanda kebaikan pada seseorang. Ada tanda kebaikan pada seseorang. Tidak ada tanda kejahatan pada seseorang. Tiba-tiba kita sangka jahat terhadapnya. Lagi haram. Maksudnya lagi dianggap sebagai sangka jahat. Kita tengok, kita cakap macam mana? Ada tanda pada dia. Orang tu apa nama ni? Kaki masjid, kaki surau, Tok Bilal, Tok Siak. Ada tak tanda-tanda kebaikan? Ya. Jawatan dia, tanda kebaikan. Walaupun kita tak tengok lepas solat, kita tengok dia sedang zikir. Tak tengok pun. Kalau kita tengok dia sedang buat kebaikan, itu lagi jelas. Tetapi kita jelas ada tanda dia. Walaupun bukan tanda yang sedang melakukan ibadah. Tetapi kaki surau dia ni. Kaki masjid dia ni. Ada jawatan di surau. Ada jawatan di masjid. Kaki mengaji dia ni. Ulan alik ke surau belajar. Itu tanda kebaikan. Tiba-tiba kita timbul sangkaan jahat kepada dia dengan sebab tak puas hati. Dengan sebab dengki. Dia punca penyakit lain. Kita tak bincang lagi penyakit dengki. Penyakit dengki ni, dia akan timbul penyakit kerosakan yang lain. Antaranya lah sangka jahat. Penyakit dengki, kita tak masuk itu modul kedua. Biasanya orang ada penyakit dengki, disebabkan benih penyakit pertama ada ujub. Dia akan ada penyakit kedua takabur. Dia akan naik penyakit ketiga dengki. Akan naik penyakit keempat riak. Tu. Bersaram dalam hati dia ni, penyakit-penyakit yang penuh kotor. Muka orang yang ada penyakit hasad, dia akan mudah untuk sangka jahat pada orang. Kawan ni, Tok Siak, dia cakap apa? Bukan boleh pakai tu Tok Siak pun. Ada tanda kebaikan? Adalah dia Tok Siak. Tapi kita tak ada tanda kejahatan pada dia. Kita tak boleh sangka jahat. Nanti sekejap lagi kita akan cerita boleh sangka jahat. Ada benda yang boleh sangka jahat. Ni dua situasi dianggap sangka jahat. Pertama, sangka jahat terhadap seseorang yang tidak ada tanda kejahatan dan tanda kebaikan. Yang kedua, dianggap sangka jahat juga pada orang yang ada tanda-tanda kebaikan kepada dia. Tapi kita sangka jahat. Lagi kesalahan yang dianggap sangka jahat. Kita cakap apa? Kita ada yakin pun. Yakin lain lah. Tok Siak bukan boleh pakai pun. Dia pergi surau, okey lah. Dia balik, kita pun tak tahu dia buat apa. Pas tak tahu buat apa, dia sangka jahat buat apa. Itu panggil sangka jahat. Tak nampak benda yang dia buat. Tapi kita duk olah cerita,
Tak boleh pakai Tok Siok. Sebab apa? Sebab bukan boleh pakai sangat, aku kenal dia. Tak kenal itu, history, apa sejarah lama ke, pernah tengok tak? Tengok lama tak boleh kira. Itu dipanggil sangkaan jahat terhadap orang. Ni umum kita cerita ni. Umum. Contoh dia, kita akan create isu. Oleh kerana kita nak tuduh dia ni, kita nak kata dia tak, tak boleh pakai ni, sangka jahat tak ada dia ni, ada something lah, sangka jahat ni, ada benda lah. Tak boleh pakai ni. Bukan boleh percaya sangat Tok Siap pun. Kenapa tak boleh percaya? Ada benda yang kita agak pada dia, dia buat. Menyebabkan kalau kita duk layan sangkaan yang jahat yang kita duk agak dia buat itu, maka akan terus larangan yang kedua. Apa? Korek apa dia buat tu. Kita akan cari perbuatan dia yang kita rasa tak puas hati. Dia buat apa? Kita cuba tanya kawan, betul tak aku agak ni mamak ni? Ni kaki ni bukan boleh percaya ni. Ni. Kaki kuda ni. Kaki ketum ni. Kita tak tengok dia dia makan kuda. Susu kuda, apa salahnya orang jual ni kopi kuda? Salahnya. Tak, bukan kuda tu, kuda lain. Mudah-mudah kita sangka jahat pada orang ni kaki ketum ni. Minum air ketum tak salah lah. Ni tak masuk kaki ketum, kita faham lah. Orang tak boleh pakai ni kaki ketum ni. Bukan minum air ketum. Minum air ketum, kita minum air ketum. Buat sakit badan. Tu lain tu. Nak cerita tak boleh pakai ni. Menyebabkan apabila kita sangka jahat, satu haram. Yang kedua, kita cuba korek rahsia dia. Rahsia dia apa? Betul tak dia kaki ketum? Tu. Akhirnya bertemu aib dia. Bertemu aib dia. Sangka jahat tadi, akhirnya bertemu aib dia. Kita dedah aib. Jadilah tiga-tiga. Kita mengumpat. Nampak tak? Akhir sangka jahat, kita korek dia betul tak dia perangai macam ni, bertemulah perangai dia yang tak elok. Korek memang bertemu. Jangan korek orang, korek kita dulu. Korek kita dulu. Ni gen ni, kalau boleh pakai Tok Bilal mandi telanjang. Amboi sedap dia mandi telanjang. Ada juga orang cerita kat saya. Dia baru mengaji. Baru dapat tahu mandi telanjang tak boleh. Dia tak mengaji habis. Haruh mandi telanjang. Haruh mandi telanjang. Afdal mandi pakai kain. Mengaji bagi habis lah. Dia kata mandi telanjang haram. Tok Bilal mandi telanjang. Buat cerita. Bukan dia pakai tu, aku percaya. Kenapa? Aku pergi rumah dia. Aku masuk bilik mandi dia. Ampun, bilik mandi orang pun masuk. Aku tengok tak ada kain basahan. Sangka jahat pada orang. Kain basahan tak semestinya kita letak dalam bilik mandi. Kain basahan tak semestinya kita letak dalam bilik air. Dalam jamban. Dia masuk jamban rumah Tok Bilal. Dia pun buat cerita. Tok Bilal mandi telanjang. Sebab aku pinjam tandah dia. Aku tengok kosong dalam tandah. Tak ada pun. Nampak buat gigi je. Dia gosok gigi. Dia tak tahu Tok Bilal tu gosok gigi pun kat situ. Itu sangka jahat haram. Buat dia manipulate sendiri. Baru aku tahu Tok Bilal kaki game mandi telanjang punya. Yang dia betul mandi telanjang duduk busy pasal orang. Mandi telanjang hukum dia adalah harus. Tapi makruh. Afdal ataupun sunat, mandi pakai kain. Bolehlah, maksudnya tak haram. Dia buat cerita pula. Calaulah Tok Bilal tu mandi telanjang sungguh. Apa kisahnya? Bukan haram. Cuma afdal. Dah tahu Bilal tak nak buat afdal. Duk paksa dia buat apa? Dia pahala banyak. Aku nak mandi telanjang. Sunat je dia kata tutup. Dah dia pahala banyak. Paksa Tok Bilal buat apa? Yang dia tu sembang je kencan. Yang dia tu mandi tak pernah telanjang pun. Tak pernah telanjang. Tak pernah pakai pun. Duk nampak orang je nak suruh buat baik. Suruh orang buat baik. Tok Bilal kena baik. Ayah dia, aku bukan Tok Bilal. Oh gitu. Nak nampak je orang baik. Dia tak apa tak baik. Itu sangka jahat tak boleh. Tak boleh sangka. Nampak je orang apa, jangan mudah sangka jahat. Apabila sangka jahat, dia akan terus nak cuba korek, cuba cari. Cuba tanya. Cerita. Dia buat cerita dulu. Dia cari-cari, temulah. Memang betul. Aku tanya direct Tok Bilal. Tok Bilal tak letak kain, basahan pun. Dia pun buat cerita. Haram mengumpat pula. Nampak tak? Haram mengumpat. Duk jaja cerita tu. Tu dipanggil mengumpat. Bermula dengan sangka jahat.
Baik, dua situasi itu dianggap sangka jahat. Baik, apa sangka jahat yang dibenarkan? Dia ada sangka jahat yang dibenarkan. Macam mana sangka jahat yang dibenarkan? Dia ada beberapa situasi yang dibenarkan sangka jahat. Yang pertama, dia ada beberapa situasi yang dibenarkan sangka jahat. Yang tadi tak boleh. Itu sangka jahat yang haram. Dua situasi tadi. Tak ada tanda kejahatan, tak ada tanda baik, sangka jahat. Ada jelas tanda baik, sangka jahat. Tak boleh. Jelas dia tanda baik. Dia orang bagus. Dia orang yang baik. Itu tanda kebaikan. Tok Bilal, tanda orang yang kebaikan. Tok Imam, tanda kebaikan. Tok Siap, tanda kebaikan. Kaki mengaji, tanda kebaikan pada dia. Dia tanda kebaikan. Kita mudah-mudah tuduh dia buat benda yang tak betul. Selagi kita tak yakin dia buat benda tak betul, tak boleh tuduh. Baik, settle. Yang kedua pula kita nak bincang, situasi yang dibenarkan sangka jahat. Tak haram yang ni tak haram. Pertama, tidak ada tanda-tanda yang yakin. Ni pada seseorang itu tidak ada tanda-tanda yang jelas. Yakin yang jelas. Yang jelas berlaku sesuatu perkara. Tidak ada tanda yang jelas berlaku sesuatu perkara. Tak ada tanda jelas. Tetapi ada kemungkinan. Ni tak jelaslah kemungkinan. Tetapi ada kemungkinan yang boleh diandaikan berlaku sesuatu perkara yang jahat. Ingat, saya ulang sekali lagi. Ni boleh sangka jahat. Seseorang ini tidak ada tanda yang jelas. Yakin maksud yang jelas. Tidak ada tanda yang jelas. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dia buat apa tak jelas. Tak jelas dia buat apa. Tapi kemungkinan. Kita boleh andai. Ada kebarangkalian dan kemungkinan berlaku perkara jahat yang kita rasa suspek ni. Contoh macam ni. Contoh. Ini contoh sahaja. Contoh dia, jiran kita ni, kita selalu dengar dia jenis suka pukul isteri dengan pukul anak. Ni dalam Islam ini ada tanggungjawab kita. Dalam budaya kita dia panggil jangan jaga tepi kain orang. Dia nak pukul bini dia ke sampai mati, ikut dia lah, bukan bini kita. Dia nak pukul anak dia sampai mati pun, biarlah. Tak. Dalam Islam, hak kita sebagai jiran, kalau dia buat salah, kena betulkan. Hak kita sebagai jiran, termasuk dalam kalau perkara mungkar dia buat, kena cegah. Perkara mungkar kita tak boleh diam. Ini terlibat dengan sangka jahat. Kita dengar dia pukul anak dia ni, macam mana kita tak yakin dia pukul? Penderaan jiran ni. Saya dulu ada kes, saya sewa rumah lama ni, biasa berlaku. Memang kita tak yakin, tapi kita dengar. Dia jenis tibai anak, kadang-kadang kita tengok berberak ni. Badan, buka je badan anak, berberak badan. Kita dengar macam mana? Kita tak yakin, tak nampak depan. Kita dengar, anak dia ni menangis lain macam. Bukan menangis sakit, bukan menangis lapar. Tu yakin tak menangis kena pukul? Tak yakin. Tak yakin. Tapi kita sangka, kemungkinan ni menangis disebabkan kena pukul yang teruk. Kita tak yakin. Kita tak dengar, tak tengok pun. Tak wajib kita intai. Jadi intai rumah orang pula. Dia tibai bini dia. Macam-macam. Rumah saya dulu Pakistan sewa. Macam-macam. Tepi sebelah rumah saya. Jadi kita tak yakin. Boleh tak sangka jahat? Ni dia dera anak ni. Boleh. Sebab tak yakin,
Tapi ada kemungkinan dengan suara yang kita dengar, boleh diandaikan ini lain ni. Menangis lapar lain, menangis kena marah lain, menangis pukul yang teruk lain. Kalau pukul biasa-biasa, menangis biasa, kita tahu. Kalau pukul yang teruk, sampai berbirak belakang, lain. Pukul yang teruk sampai berbirak, itu hukumnya adalah haram. Karena dibenarkan pukul untuk mengajar sahaja. Tak boleh sakit haram hukum dia. Walaupun anak itu anak kita, tapi amanah kita kena jaga. Maka boleh tak kita su'uzon? Boleh, dibenarkan. Sangka jahat. Ini tak kena gaya ni, dia buat naya ni, buat zalim pada anak dia ni. Apa tindakan kita? Boleh tak kita tegur? Ya, kalau kita berani. Wajib kita tegur kalau kita berani. Boleh tak kita nak selidik? Ini dibenarkan untuk selidik. Kalau tadi sangka jahat, tak boleh selidik. Tok Bilal ni, kaki ketum ni, jangan selidik dia. Selidik bertemu, rupanya kaki kuda. Jangan selidik. Sebab tidak ada tanda yang jelas. Dan tidak ada, orang panggil tanda kejahatan dan tanda kebaikan pada dia. Yang ni lain. Tak ada tanda jelas dia dera. Tapi ada kemungkinan dan andaian mungkin dia dera. Kita boleh selidik. Kalau kita tak berani nak tegur direct, kita boleh buat laporan kepada pihak berkuasa untuk selidik, cari. Selidik, rupanya bukan dera. Tak salah kita. Kita tak salah. Itu dipanggil sangka jahat yang tidak salah. Untuk mencegah. Bukan, tapi kena adalah atau juga untuk mencegah. Tak mampu cegah sendiri, buat laporan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa datang cek, rupanya tidak ada kesan-kesan penderaan yang teruk. Yang tu salah tak kita? Tak salah. Kerana itu dibenarkan sangka jahat. Yang kedua, dia ada dua situasi. Sangka jahat yang dibenarkan yang kedua ialah boleh sangka jahat pada orang yang nyata jelas. Yang tadi tak nyata. Tapi ada andaian yang boleh diandai. Yang ni nyata jelas. Nyata jelas tanda keburukan ataupun kejahatan ataupun maksiat. Seseorang itu jelas ada tanda. Zahirnya. Walaupun tersilap tak apa, ni dibenarkan. Tersilap lain cerita. Ni dibenarkan. Zahirnya jelas tanda maksiat. Tanda kejahatan. Tanda keburukan. Boleh tak kita apabila ada tanda jelas, boleh tak sangka jahat? Boleh. Dibenarkan sangka jahat. Untuk mencegah dan untuk membuat laporan. Untuk mencegah ataupun untuk membuat laporan. Ini panggil apa? Tanggungjawab kita untuk mencegah. Man ra'a minkun munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu tanggungjawab untuk mencegah. Dan dia ada detail cara-cara wajib kita cegah ni. Yang pertama, ijma' ulama' maksiat yang dia buat tu. Sepakat ulama' mengatakan maksiat. Kalau ada ulama' kata ni tak maksiat, ini maksiat. Tu tak ijma', tak wajib cegah. Orang pakai seluar pendek, tak wajib cegah. Tak wajib cegah. Kenapa? Kerana tidak ijma' ulama' 4 mazhab. Mazhab Syafi'i je, kepala lutut tak boleh dibuka. Mazhab Malik boleh. Maka kalau tak ijma', tak wajib cegah. Nampak? Saudara kita, adik-adik kita, ataupun orang panggil apa, kawan-kawan kita pakai seluar pendek. Wajib tak kita panggil? Dek, jangan pakai. Balik. Jangan keluar rumah kalau macam ni. Tak wajib. Kenapa? Kerana tak ijma' ulama'. Itu syarat. Akan datang kita bincang. Dia panggil syarat cegah mungkar. Dia ada syarat dia. Tapi kita nak cerita umum dulu. Apabila seseorang itu jelas padanya maksiat. Boleh sangka jahat? Boleh. Contoh macam mana? Contoh, tak kisahlah jiran ke apa ke. Kawan kita ke, tok imam ke, tok siak ke, tok pengerusi ke. Kita tengok tok imam, tok siak, kawan kita. Dia bawa perempuan. Makan sekali dengan perempuan. Duduk berdua-duaan dalam bilik, 2 orang. Kita kenal seorang je bini dia. Kita kenal zahirnya. Dia tak pernah declare lagi dia ada isteri kedua. Ini boleh sangka jahat. Jiran kita ni yang aku kenal, dia ada seorang je isteri. Tapi dia bawa keluar makan ni, berdua-duaan ni dengan orang lain. Boleh tak sangka jahat? Kalau zahir. Zahir. Tempat itu tempat yang boleh kita sangka jahat. Ni kena tengok situasi. Tempat itu.
Kalau dia keluar makan, tempat itu terbuka, itu tak boleh. Boleh jadi itu anak saudara dia yang kita tak kenal. Mahram dia. Kita hanya kenal anak dia dengan isteri dia. Sebab dia duduk di tempat yang terbuka. Tak boleh. Tapi kalau dia duduk tempat yang tertutup, zahirnya kita tak kenal siapa dia bawa, itu boleh sangka jahat. Ni siapa ni? Boleh, tak haram sangka jahat. Tapi kalau tempat yang terbuka, jangan sangka jahat. Kena andai, boleh jadi ni anak saudara tu imam. Dia salam ni, boleh jadi dia salam ni dengan anak saudara. Jadi kita buat cerita. Tu imam, salam ikut dam je. Sepupu dia pun salam. Kalau kita tak yakin, tempat terbuka kena andai. Boleh jadi dia salam itu bukan sepupu. Boleh jadi tu imam salam dengan anak saudara dia yang kita tak kenal. Yang kita tak kenal. Tapi ini ni tempat dia boleh untuk kita sangka jahat. Tempat apa? Tempat tertutup. Di rumah dia. Yang tak ada isteri dia. Yang tak ada anak dia. Duduk berdua-duaan. Itu boleh sangka jahat. Untuk cegah dan untuk buat laporan. Buat laporan, cek-cek, tiba-tiba memang isteri kedua dia tak haram kita. Siapa suruh tak declare? Aku declare, aku takut lah bini pertama aku seran. Apa suruh kahwin dah takut. Tak haram. Boleh sangka jahat. Kalau jelas, zahirnya maksiat. Kerana kita tak kenal orang yang jiran kita tu dia bawa siapa. Tu. Tapi jangan cepatlah. Jangan cepat-cepat. Ini tengok kawan kita tu buat dakwaan. Abayuk, saya tengok dia bawa 4 orang. Saya kata, kau buat Abayuk ni kahwin sampai 4. Oh ya, anak perempuan dia. Kita tak kenal dia pakai perdah semua. Isteri dia tak pakai perdah. Anak semua pakai perdah. Lain macam Abayuk. Tu habis cukup kota. Tu jangan. Dia buat ramai-ramai depan orang. Tu tak boleh. Kita nak suuzon. Ni tempat tertutup ni. Ni kena andai. Boleh jadi anak dia. Cek-cek betul anak dia. Tu tak boleh. Tu haram sangka jahat dia tu. Kawan bawa ramai. 3, 4 seorang isteri cukup. Anak perempuan dia 3 bawa. Kita pun kemah haji ni. Tak cerita pun kat saya di kahwin lain. Tu sangka jahat nama dia. Saya kenal isteri dia seorang je. Yang ni, dia tak kenal anak. Tempat terbuka itu, tempat itu tidak dibenarkan sangka jahat. Kena andai lagi. Boleh jadi itu anak saudara dia. Boleh jadi anak dia. Kena andai. Tapi kalau tempat duduk berdua-dua nak andai ke mana? Nak duduk berdua-dua ni nak andai macam mana? Boleh tak andai? Anak saudara lah tu. Bini tak ada. Anak saudara main kerak sangat main dua-dua ni. Bukan sekali. Hari minggu je anak saudara datang. Hari minggu je anak saudara datang. Mana ada anak saudara? Kelentum tu. Tu boleh sangka jahat. Dibenarkan. Untuk mencegah dan untuk membuat laporan. Tu. Habis, 2. Seterusnya. Ada hadis yang kedua kita tak sempat baca. Seterusnya yang kedua ialah, kita tak detail. Yang kedua, larangan yang kedua ialah memeriksa atau kita sebut sebagai menyelidik. Selidik cari aib orang. Apabila bertemulah aib orang, maka dia pun mengumpat. Jadi kesimpulan dia, ada 3 kesalahan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Pertamanya ialah sangka jahat. Yang keduanya ialah menyelidik aib, mencari aib orang. Dan yang ketiganya ialah mengumpat. Dia haram poinnya mengumpat. Tapi dua-dua tu kalau dia membuat kepada mengumpat. Dan insyaAllah kita akan bincangkan datang akhir bulan ni. Hadis dalil yang kedua, iaitu hadis, ini dalil yang terakhir sebelum kita masuk contoh larangan bercakap yang ketiga, mungkir janji. Itu contoh larangan bercakap yang diharamkan yang ketiganya ialah seperti menyalahi janji. Itu yang ketiga. Sebelum yang ketiga kita akan habiskan. Nabi sebut kesan mengumpat besar. Nabi bandingkan dengan zina. Mengumpat dengan zina, Nabi kata zina mengumpat lagi besar. Besar apa? Bukan besar dosa. Dosa zina lagi besar. Tapi Nabi nak sebut akan datang ni, besarnya mengumpat dari sudut sukarnya proses taubat berbanding zina.
Zina ni ada juga, ada dua. Ada zina yang melibatkan hak anak Adam. Itu sama je, sukar untuk taubat. Ada zina yang tidak melibatkan hak anak Adam. Itu lebih mudah untuk taubat. Sebab kalau proses taubat ni, kalau direct kesalahan dengan Allah, 3 rukun. Kalaulah melibatkan hak manusia, 4 rukun. Kena minta maaf. Jadi kita akan bahas akan datang. Nabi sebut dalil mengupat haram, dosa besar, dan kesam dia ialah sukar dari sudut proses taubat. Jadi tadi ni tengok apa nama ni, suuzon, sangka jahat haram, kemudian cari, selidik, nak cari aib haram. Dia bukan saja selidik itu haram, selidik aib orang itu haram. Melihat aib pun dah haram lah. Kita dah bincang, melihat sebelum daripada ni. Melihat aurah haram. Melihat aib orang haram. Melihat dengan tujuan menghina haram. Tu Islam jaga awal-awal lagi. Melihat aib, melihat perkara dia tak suka, tak boleh. Benda dia tak suka, tak dia tengok buat tak nampak je. Dia cacat, dia sengau. Buat macam dia tak cacat. Sembang dengan kita, dia tak rasa kecacatan dia. Tu Islam jaga hati orang. Ni dak asal duk tengok aja. Muka kawan ni sebelah. Ada sengau-sengau lah. Muka cedera. Jangan tengok kecederaan dia. Buat tak nampak je. Orang buta tak apalah, orang buta tak nampak kita. Kita asyik tak tengok, celek ke aku ni? Orang ni celek ke? Dah tahu dia buta. Celek apa lagi? Nak tahu ada orang buta tutup terus. Ada orang buta celek tapi tak nampak. Kita duk tengok, buka ni. Nampak ni. Nampak apa tak nampak. Tapi dia jenis orang buta kan, dia ada 2. Satu tutup terus. Ni macam ni. Satu lagi, dia buka mata. Tapi tak nampak. Atau kelantan panggil boleh, dia buka, tak nampak. Itu pakai spek hitam. Tak pakai spek hitam, tutup terus. Tak payah pakai spek. Tutup terus macam ni. Jalan tongkat je. Ada tutup buka. Kita tengok tak tahu, buta ke tak buta? Buta ke tak buta? Tanya, pakcik buta ke? Dia sakai dengan tongkat dia. Tanya lagi, aku tak nampak ke tongkat? Buta lah. Jangan tengok. Buat tak nampak jadi buta pun. Ini duk tengok, siap tengok. Mata luah juga tapi tak nampak. Tu mengupat nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.